Cuba dengar dan tengok ni. Ni bukan ikan bakar yang biasa. Okey, ni ikan bakar sumbat yang mana Nina ada letakkan beberapa bahan. Yang paling penting ada satu bahan yang kena letak. Kalau tak letak ni tak jadi ikan sumbat style macam ni. Rasa dan bau dia sangat-sangat wangi. Makan dengan nasi putih je dah sedap dah. Nak rasa tak ikan bakar macam ni? Lain daripada lain. Kena tengoklah sampai habis. Nina tak ada rasa, tapi nak akan tunjukkan lagi apa rasanya. Jom kita semak macam nak buat ikan bakar sumbat sambal kelapa. Jadi ini adalah bahan-bahannya. Semestinya Nina gunakan ikan yang boleh disumbat. Nina semestinya gunakanlah ikan caru kat sini. Ini adalah bahan rahsianya, iaitu cekuk atau dalam bahasa Jawa kita panggil kencur. Dia punya bau agak kuat. Bentuk dia sama macam kunyit tapi warna dia putih. Bau dia pun tak sama macam kunyit. Daun dia boleh pakai sama juga macam kunyit, dan dia punya ubi pun boleh pakai sama juga macam kunyit. Tapi untuk resipi kali ni Nina akan pakai sikit sahaja. Nina buat benih ni datang daripada Johor sampailah Nina tanam kat Sarawak ni, dah besar dah kan. Okey, lepas tu kena kurang lada juga, ada bawang putih, bawang kecil kat sini, dan juga sedikit kunyit berserta dengan ikan caru yang dah Nina potong belakang, siap-siap, dan juga kelapa parut. Nina ambil kelapa parut yang putih saja, sedikit asam jawa dan juga belacan. Okey, Nina nak masak mudah je hari ni. Lepas tu kita masukkan dalam blender. Masak ni cepat Kemudian masukkan semua bahan tadi, cekuk beserta dengan daun dia, dia punya ubi sekali, lada besar, lada yang pedas ni, bawang kecil, bawang putih dan juga kunyit. Kalau tak cukup nanti kita akan tambah and then kita blend. Okey, Nina sediakan kat sini kelapa parut. Penting kelapa parut ni kalau boleh cari yang agak muda sikit dan ambil putihnya sahaja supaya kita punya rasa akan lagi manis dan sedap bila kita bakar nanti. Masukkan sedikit gula dan juga garam. Okey, gaul-gaul rata. Tapi Nina nampak kat sini macam dia tak cukup kuning, dia tak cukup cantik untuk kita sumbat. Nina tambahkan sikit lagi lah serbuk kunyit. Okey, dah nampak cantik macam ni, ready lah untuk kita sumbat. Suka untuk Nina pesan kalau kita buat ikan yang untuk kita bakar, pastikan kita marinate sedikit dulu dengan garam supaya rasa dia lebih sedap, lebih manis ikan tu, rasa dia lebih pop up letakkanlah garam di luar dan di dalam isi tu. Lepas tu kita sedialah sumbatlah agak-agak Nina suka yang gemuk-gemuk macam gini supaya makan nanti puas. Okey, suami Nina satu, Nina punya satu, and then kita bakar. Nak bakar pakai arang, cari-cari kat kedai arang tak ada, jadi kita bakar je lah macam ni atas api. Okey, gunakan api yang sangat perlahan. Okey, and then kita bakarlah sampai siap kedua-dua belah juga. Dan kalau boleh anda telungkupkan sikit lah untuk bagi api tu dah masuk ke dalam kita punya kelapa tu oleskan sedikit je minyak, nak bagi luar dia garing supaya kita boleh makan juga nanti. Dia punya kulit tu kan, cicangan sambal kicap pun sedap juga kan. Okey, and then kita tunggulah sampai dia siap dan masak. Proses ni lebih kurang dalam 10 ke 15 minit lah, sebab ni nak guna api yang sangat perlahan supaya dia masak dan bau dia sangat wangi. Bila kita start bakar ni, yang paling penting satu rumah pun dia punya wangi sampai luar. Dan dah siap ikan bakar sumbat sambal kelapa yang sangat senang, simple ni, cepat
cepat, lepas tu sedap. Paling penting dia sedap Color dia sangat cantik kan, nampak dari jauh selera gitu nak makan kan. Makan pula dengan nasi putih macam ni, rasa pedas, rasa manis, rasa lemak kelapa tu, rasa bau daripada cekur tu naik aroma sebenarnya. Dan Nina makanlah sampai siap. Itu saja dapat Nina kongsikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Kalau anda tahu lada mula-mula tadi tu kan, Nina pakai lada apa, boleh komen kat bawah. Kalau anda nak resipi lain juga, boleh komen kat bawah. InsyaAllah Nina akan buat. Selamat menjamu selera. Dan akhir kata, jangan lupa subscribe kalau anda suka video ni. Bye bye.